Korang mesti tanya aku kan, Fazli, berapa isi penuh kereta GR Yaris ni yang boleh ke pakai budi 95? So hari ni aku akan jawab soalan korang lah. First, kereta ni tak boleh pakai RON 97 dan juga RON 95 sebab kereta ni rated pakai at least 98. So nak isi minyak kereta ni, aku kena buka fuel tank dia dulu. Dan aku tak suka dia kena buat manual tau. So tengok, aku kena tarik kat sini. Lepas tu baru dia boleh buka dia punya fuel tank. So dia bukan macam kereta orang lain. Sekarang semua banyak tekan je dia dah terus keluar kan. Tahu berapa ringgit nak isi minyak kereta GR Yaris yang compact, kecil, orang kata jimat minyak kan. Aku tunjukkan dekat korang Kita akan buy in liter. Kita beli 50 liter. Tekan select produk, aku kena pilih Blaze 100. Nampak? Sini ada 95 tak boleh pakai, 97 bukan 98. So paling at least Blaze 100. So aku akan bayar kat sini. So dah bayar, sekarang kita isi. Mari guys, tengok berapa. Cuba korang teka berapa nak isi full kereta Toyota GR Yaris ni.